Bagi parents yang masih simpan duit raya anak-anak dalam bank, boleh tengok dan save video ni untuk rujukan akan datang. Simpanan untuk anak sebenarnya adalah simpanan jangka masa panjang. Kan masa bertahun-tahun tuan-puan simpan untuk pendidikan mereka bila mereka dah besar. Jadi rugilah kalau tuan-puan sekadar simpan duit adalah akaun bank sahaja untuk tempoh masa yang lama. Tapi sebaiknya tuan-puan simpankan emas untuk anak-anak dari kecil, bina tabungan untuk masa depan mereka dengan aset emas. Kalau kita ada simpanan yang nak digunakan jangka masa panjang, jangan simpan dalam bentuk duit. Lebih untung kita simpan dalam bentuk emas. Emas ni nilainya meningkat setiap tahun. Punata kenaikan emas 10% setahun. Dan lagi lama kita peram, simpanan kita makin untung. Dan emas adalah aset yang kalis dari inflasi berbanding duit yang nilai dia makin tahun makin jatuh. Dan simpanan anak dalam bentuk emas, parents takkan terguna simpanan duit anak-anak dah lepas ni. Jadi bagi parents kat luar sana, nak mulakan simpanan emas untuk anak, boleh rujuk pin video ataupun message Biha di TikTok untuk Biha bantu mulakan simpanan emas untuk anak melalui akaun emas Gap Junior terendah RM100 tanpa apa-apa komitmen. Bila anak-anak dah besar, emas tu kita boleh jual ataupun pajak untuk bayar kos pendidikan mereka. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.